Farid, Aisyah, you're still on mute. Yes, Mr. Eric dah masuk ya? Ya, dah masuk. Okay. So we hold on about 2 minutes before we start. Okay, selamat pagi semua. Nanti bagi dia orang masuk sekejap ya. Boleh. Suara saya okey? Jelas. Your voice clear, Mr. Eric. Okey, terima kasih. Boleh dengar ya, Mr. Eric? Clear? Boleh. Alright, okay. I think. Alright. Mr. Eric, can we start? Okay, boleh. Okay, thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang berbahagia Profesor-Profesor, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Doktor-Doktor, Tuan-Tuan dan Puan-Puan. Selamat datang diucapkan kepada penceramah dan semua peserta ke infrastruktur webinar at UCS 2026 UiTM Siri 4 2026 secara dan talian anjuran bahagian digital UiTM Cawangan Selangor. Saya Aisyah Muhammad Idris selaku Timbalan Pegawai Teknologi Maklumat di UiTM Cawangan Selangor, Kampus Puncak Alam, merupakan moderator pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada semua peserta yang terdiri daripada warga UI Universiti kerana kesudian menyertai infrastruktur webinar at UCS 2026 UiTM Siri 4 pada pagi ini bersama tagline membudayakan minda digital melalui kecerdasan buatan. Untuk makluman bersama, program pada pagi ini akan berjalan selama lebih kurang 1 jam dan akan berakhir pada jam 10 pagi. Sukalah saya untuk menerangkan sedikit format webinar kita pada hari ini. Para hadirin perlu memastikan mic dalam keadaan mute senyap. Jika ada persoalan, peserta boleh bertanya terus kepada penceramah di dalam ruangan chat atau para peserta boleh mengajukan soalan di akhir sesi webinar. Pautan untuk pengesahan kehadiran bagi tujuan jam latihan staf dan merit pelajar akan diberikan pada penghujung program CJ Digital, akan dihantar terus ke email peserta yang telah lengkap mengisi borang soal selidik. Hadirin yang dimuliakan, sebelum kita mulakan sesi webinar ini, izinkan saya berkongsi sedikit latar belakang penceramah jemputan kita hari ini. Beliau ialah Mr. Eric Lui, correct me if I'm right pronunciation, kini berkhidmat sebagai Senior Co-Pilot Solution Engineer di Microsoft. Beliau juga pernah memegang jawatan sebagai Senior Modern Work Technical Specialist, Customer Success Manager dan Account Technology Strategist. Yang berusaha Encik Eric Lui mempunyai lebih kurang 20 tahun pengalaman dalam bidang teknologi maklumat, transformasi digital dan penyelesaian AI, khususnya dalam pelaksanaan Microsoft 365 Copilot, Modern Workplace dan teknologi produktif berasaskan AI. Beliau juga berkemahiran dan berkepakaran yang luas dalam generative AI, machine learning, productivity with Microsoft 365 dan change management. Sepanjang kerjaya profesionalnya, beliau memperolehi pelbagai pencapaian dan pengiktiraf, di antaranya merupakan Microsoft 365 Certified dan juga merupakan dalam Collaboration Communication System Engineer Associate Co-Pilot for Microsoft 365, achieved Best in Fundamental, Team Voice Engineer Expert,
Power Platform Fundamental dan Team Administrator Associate. Dari segi akademik, beliau merupakan pemegang ijazah sarjana Computer Science dan sarjana muda Teknologi Maklumat dari Universiti Malaya. Selain itu, beliau turut memiliki CJ Professional, I believe this is Pro Science dan ITIL, ya, Mr. Eric. Okay, Mr. juga pernah berkhidmat sebagai Senior Manager di M-Bank, Technical Project Leader dan juga Team Leader Manager JTI. Okay, begitu serba sedikit latar belakang Mr. Eric kita ni. Okay, seterusnya ingin saya berkongsi sedikit penerangan mengenai siri webinar kita pada hari ini. Tajuk webinar pada pagi ini ialah Copilot at Work, Transforming Productivity with AI. Webinar ini bertujuan memperkenalkan penggunaan Microsoft 365 Copilot sebagai platform AI berasaskan WorkIQ, multimodal dan ekosistem agent. Peserta akan didedahkan kepada kaedah memanfaatkan Microsoft 365 Copilot dalam mengubah cara kerja daripada tugas terasing kepada aliran kerja pintar berasaskan konteks dengan kolaborasi manusia ejen yang mampu melaksanakan hasil produktiviti sebenar secara selamat merentasi aplikasi. Di akhir webinar nanti diharap para peserta akan memperoleh pengetahuan dan perkembangan terkini berkenaan kecerdasan buatan dan ejen dalam bidang pendidikan. Baiklah, tanpa kita melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Besar Encik Eric Lui yang sudah berada di bersama kita dalam talian daripada tadi untuk menyampaikan webinar beliau bertajuk Copilot at Work, Transforming Productivity with AI. So, dipersilakan. Terima kasih Puan Aisyah. Salam sejahtera, selamat pagi semua warga UiTM. Saya amat sukacita hari pagi ini untuk berkongsilah tentang Copilot dan juga kecerdasan buatan kepada warga UiTM. Sebenarnya saya pernah hadirilah present Copilot sebenarnya 2 tahun lepas di cawangan Puncak Alam. Masa tu Microsoft baru lancarkan Copilot. I think sekarang ni Copilot dah jadi lebih matang, lebih canggih, lebih ada banyak perubahan penambahbaikan dan sebagainya kepada produk Copilot. So sebelum tu saya nak kongsi sikit macam private university dan juga campus ada yang dah subscribe kepada Copilot lesen untuk penyelidikan ataupun untuk produktiviti masing-masing. Okay, so tanpa melengah masa, let me quickly share with you my slide. Boleh confirm nampak slide? Jelas, Mr. Eric. Boleh, okay. Terima kasih, Puan Aisyah. Alright, Copilot at Work, Transforming Productivity with AI. So AI kecerdasan buatan. Okay. So biasanya I think 3 tahun lepas, I think masa OpenAI launch ChatGPT, banyak pengguna yang cubalah apa benda generative AI ataupun sekarang ni semua dah biasa tentang term generative AI. So fast forward to 3 years later, sekarang ni semua bincang tentang agentic. So agentic. Okay. So AI rewiring how works get done. So sebelum tu biasanya kalau you nak buat nak cuba apa benda, you buat macam let's say you nak buat survey, penyelidikan, research dan sebagainya, data tu silo. Dia tak boleh berkisarkan tentang maklumat ataupun dokumen dalam UiTM. Lepas tu AI assistant dia boleh bantu sebagai seorang user saja, tapi dia tak mampu untuk buat kerja untuk user. Okay, lepas tu AI dia lebih kepada app centric. So sekarang ni saya fokus kepada sebelah kiri macam silo data, AI system, app centric dengan manual coordination. So ada banyak benda yang masih perlu buat manual. Okay. So 3 tahun kemudian sekarang ni kita dah masuk kepada agentic world. So artinya intelligence now integrated. Artinya dia boleh kisarkan maklumat, data dan sebagainya dengan dokumen yang share dalam SharePoint, OneDrive dan juga email dan Teams. Lepas tu AI bukan saja bantu,
AI sekarang ni boleh buat kerja untuk user. Artinya, you boleh panggil AI untuk modify the document for you ataupun PowerPoint slide for you. Artinya, contohnya, you have macam mini mesyuarat template. Lepas tu, lepas meeting mesyuarat ni, you boleh prompt AI untuk fill up, isi semua mini mesyuarat dalam template yang sama. So AI boleh buat kerja untuk anda. Lepas tu you boleh deploy agent untuk capaikan sesuatu. Artinya agent tu mungkin jadi say self-service, student self-service contohnya. So masa new student intake, okay, so mungkin student tak pernah masuk kepada kampus, nak tanya soalan tentang AI, macam mana connect kepada Wi-Fi ataupun macam mana nak check lokasi kampus dan sebagainya. So AI, masa you prompt AI boleh jawab soalan, lepas tu AI pun boleh buat kerja untuk user tu. Okay. Lepas tu sekarang ni connected system work, artinya dia bukan saja buat kerja, tapi dia juga boleh connected kepada data ataupun sistem yang kat luar. So contohnya UiTM mungkin subscribe kepada SAP ataupun mungkin subscribe kepada Oracle. So data yang di luar Microsoft 365. So agent bukan saja connect kepada Microsoft 365, dia boleh connect kepada data yang lain. Macam Oracle, SAP ataupun ServiceNow dan sebagainya. Lepas tu last kali human agent collaboration. Artinya agent sekarang ni dia dah jadi macam part of your human interaction. Artinya dia bukan saja jawab soalan, tapi dia juga part of your workforce juga. So contohnya you boleh create an agent untuk buat research. You boleh create agent untuk macam self-service bantu untuk student intake contohnya. So human agent collaboration, artinya sekarang agent is part of your entire UiTM workforce. So biasanya kita hire intern untuk maybe nak buat benda-benda yang quite simple. Tapi sekarang ni kita dah boleh switch kepada agent. Artinya instead of saya hire intern untuk buat kerja untuk saya, sekarang saya boleh create agent untuk buat kerja untuk saya. Itu dia. So that's why kita memperkenalkan Microsoft 365 Copilot, AI Built for Work. So mungkin dah banyak cuba AI tools dalam market. Contohnya macam ChatGPT ataupun sekarang quite popular is Anthropic Cloud. So Microsoft Copilot is designed for enterprise. Artinya dokumen yang ada dalam UiTM, dalam SharePoint ataupun dalam OneDrive ataupun dalam email, AI sekarang ni dah boleh ground ataupun dah boleh kisahkan maklumat. Kalau maklumat dokumen tu encrypted, contohnya some dokumen macam protected with password kan. So Microsoft solution is actually kita label the document, macam kita boleh label sebagai sulit, rahsia dan rahsia besar contohnya. So Copilot boleh baca dokumen tu. So masa user prompt the Copilot, okay, so dia tak perlu switch to a different AI tools. So sebagai contohnya AI tools ni standard. So user tak perlu macam ingat, okay saya nak buat kerja ni, saya pergi software ni ataupun aplikasi ni. Saya nak buat kerja tu, saya pergi ke software lain. So sekarang ni Microsoft standardize semua AI, prompting, GenAI ataupun kalau you nak interact dengan agent. So you boleh terus masuk kepada Copilot, you boleh access kepada Copilot dan juga agent. So plan Microsoft adalah agent adalah back-end of UI Copilot as a UI interface. So Copilot is the standard interface. Belakang behind the scene is all the agentic. So agent tu bukan saja agent A, B, C saja. Dia boleh pelbagai agent. So agent tu can be first party agent daripada Microsoft ataupun agent daripada third party, daripada ServiceNow ataupun Workday dan sebagainya, ataupun agent tu develop or custom built by UiTM. Underneath is WorkIQ. So WorkIQ is the intelligent layer. So lapisan kecerdasan kita panggil. Lapisan kecerdasan WorkIQ. So WorkIQ is actually basically the component lah yang
yang memberi knowledge, memberi pengetahuan kepada Copilot berkenaan dengan dokumen, email, Teams, chat dan sebagainya. So contohnya, let's say UiTM buat penyelidikan tentang sekarang UiTM nak chat ataupun nak memperkenalkan khusus yang berkaitan dengan AI ataupun khusus yang berkaitan dengan machine learning contohnya. So macam mana kita nak dapat tahu apa universiti lain yang tawarkan pada hari ini dan juga universiti awam. So you boleh pakai AI untuk cari maklumat daripada dalam UiTM, which is WorkIQ, dan juga maklumat daripada luar. To one of the macam contohlah untuk apply the AI Copilot ni. Nanti saya akan masuk kepada demo session. Lepas tu tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok macam mana saya boleh prompt untuk cari maklumat daripada dalam WorkIQ dan juga dari luar. Okay, so Microsoft 365 Copilot AI before work. Okay, WorkIQ, Agentic Work. So actually kita dah masuk kepada wave 3 lah of Copilot. So Copilot kita ada fasa 1, 2, sekarang ni yang terbaru is fasa 3. So WorkIQ, Intelligent Layer. Lepas tu yang kedua, Agentic Work. Okay. So Agentic Work is actually turn the work into work action. Artinya agent bukan saja boleh jawab soalan tapi dia boleh buat kerja untuk user. So contohnya, example, lepas you cari maklumat tentang macam khusus yang ada, boleh saya minta agent tu untuk apply khusus itu. So contohnya, lepas tu in order to apply khusus yang baru tu, you kena get through approval dulu daripada mungkin ketua jabatan ataupun fakulti dan sebagainya, dan lepas tu pergi kepada maklumat data dan sebagainya. So agent tu boleh buat approval process dan juga apply khusus on behalf of the user. Agentic Work. Lepas tu yang terbaru is multimodal. So masa Copilot lancar 3 tahun lepas, kita hanya ada GPT. So sekarang ni kita dah evolve lah from GPT-4, 5, sekarang ni 5.5, GPT 5.5. Selain daripada itu, kita pun ada Anthropic model. Okay, Anthropic model artinya macam Claude, Opus dan juga Sonos. So kalau saudara-saudari pernah guna Claude, Anthropic, you pun faham apa model yang saya tadi bincang tadi, multimodal. So artinya masa you prompt Copilot, dia boleh automatic choose the model for you. Artinya dia boleh tengok prompt tu, lepas tu decide yang mana model yang lebih sesuai untuk prompt tu. Ataupun dua-dua jalan sekali. GPT pun guna dan juga Anthropic model pun guna dalam masa yang sama, multimodal. Okay, so agent platform. Agent platform is actually our Copilot Studio lah. Kita ada low-code, no-code Copilot Studio yang boleh membina agent dengan even though user tu tak ada programming skill, user pun boleh hasilkan agentic dengan Copilot Studio. Kalau user ada pengetahuan tentang programming, lagi dia boleh create agent lebih canggih lah. So kita pun ada SDK lah untuk create agent. So yang tu dalam Azure Bot Framework, which is our agent SDK, kita panggil agent SDK. So yang boleh pakai programming skill untuk create an agent for you. Yang tu is under our Azure side. Dan last kali is our security management, which means lepas you create any agents, lepas tu agent tu buat kerja untuk user. Okay. Sebab agent tu pun boleh tap into document, SharePoint dan juga update your system kan. So agent tu actually dia macam seorang user buat kerja. So ada kemungkinan risiko datang daripada cyber attack. So sekarang ni hacker ataupun cyber compromise, dia bukan saja hack user identity. Sekarang ni dia boleh compromise agent. Yang ni benda yang terbaru lah. Artinya agent lepas get hack, dia dah jadi macam haywire.
Lepas tu agent tu boleh buat sesuatu yang di luar jangkaan. So artinya kita perlukan tools lah untuk jaga agent. Kita kena protect agent seperti kita protect seorang user. So artinya kita sebagai seorang user, kalau saya nak login kepada M365, saya kena ada MFA dan sebagainya kan. Kena masuk password, MFA, lepas tu baru saya boleh masuk. So agent pun sama juga. Kita kena protect agent untuk check sama ada risiko tentang agent tu, tiba-tiba agent tu compromise, kita boleh block agent tu daripada merebak. So benda-benda tu is actually part of Microsoft vision lah untuk how we transform agent. Okay, so sekarang kita fokus kepada WorkIQ dulu. Apa tu lapisan kecerdasan yang personalized copilot kepada seorang user dan juga kepada organisasi. Okay, so kalau kita compare kan AI tools daripada market dengan Copilot, apa perbezaan? Okay, so actually kita boleh tahu kan, kalau AI tools dari luar, biasanya dia tak boleh access kepada dokumen yang store dalam SharePoint dengan OneDrive. Artinya, you kena copy the document ataupun upload the one document ke dua dokumen kepada ChatGPT atau OpenAI. Baru OpenAI prompt, lepas tu dia boleh bagi maklumat macam rumusan ataupun dan sebagainya, ataupun you nak rewrite the document. Okay, tapi kalau kita tengok dokumen tu hanya satu dokumen saja ataupun dua dokumen, dia tak boleh kisahkan semua dokumen sekali dalam masa yang sama. Dia hanya boleh macam you upload satu dua dokumen. Dia tak ada, dia consider macam silo. Data tu silo. So artinya kalau you nak dapatkan lebih perspektif daripada dimensi lain, you tak boleh sebab you actually see fragment of data saja. Fragment. Dia macam snapshot of the data saja, dokumen itu saja. Tapi kalau kita compare kepada Copilot sebelah kanan sekali. So artinya masa user upload any document kepada SharePoint ataupun you send email, lepas tu mesyuarat dan sebagainya, maklumat tu sentiasa get updated. So ada new priority, ada new changes, dia akan terus update. So continuous evolving connector. Artinya Copilot bukan saja tengok satu dokumen, dua dokumen, dia boleh tengok ke semua SharePoint site yang ada dalam UiTM ataupun ke semua email yang ada kepada seorang user. So Copilot dia juga respect privacy lah. Dia, kalau Copilot lesen ada kepada saya boleh tengok email ataupun inbox saya sebagai user. Dia tak boleh tengok inbox daripada user yang lain. Dia masih ikut kepada access permission sebagai seorang user. Tapi kalau saya ada access kepada SharePoint dan OneDrive, maklumat tu boleh get updated. Contohnya UiTM nak buat tender untuk satu projek kan. Okay, so you panggil semua vendor untuk submit dokumen. Lepas tu dokumen tu masuk kepada SharePoint. So you boleh guna Copilot untuk compare, bandingkan vendor A, B, C yang mana lebih memenuhi keperluan tender spec dan bagi sebab-sebab atau justification kenapa Copilot cadangkan contohnya let's say vendor B yang lebih sesuai contohnya. So maklumat tu is keep on evolving, updated dan sebagainya. So that is where Copilot lebih output dia lebih tepat dan jitu kalau maklumat tu dia terus get updated. So that's why dia dah jadi satu macam intelligence layer, lapisan kecerdasan untuk personalize Copilot kepada sebagai user dan juga organisasi UiTM. So dalam WorkIQ dia ada 3 komponen, skills 2, konteks dengan data. So apa 3 benda ni? Skills 2, konteks dan data. Okay. So kalau kita tengok carta ni, WorkIQ how it works kan. Kita ada skills 2, skills dan tu contohnya macam M365, kita ada Word, Excel, PowerPoint, yang tu kita pun is part of the skills lah. Contohnya kalau you prompt Copilot untuk buat slide for you, so dia pakai PowerPoint sebagai skill. Lepas tu you panggil Copilot untuk
create invite, Teams invite. So dia akan panggil skill daripada Outlook untuk create the invite for you. So yang tu kita panggil skill dan tools. Lepas tu yang kedua, memory, activity dan business understanding. Artinya you boleh personalize Copilot untuk setiap kali output daripada Copilot, saya nak Copilot jawab dengan professional, simple language, lepas tu dapatkan maklumat daripada source yang reputasi tinggi dan sebagainya. So saya boleh personalize Copilot untuk memenuhi keperluan saya. Yang tu is part of the memory. Okay. Dan last sekali, data. So apa data ataupun pengetahuan yang you nak Copilot untuk kisahkan? So maklumat daripada Microsoft 365, kalau you ada data daripada external, ada business data macam contohnya SAP ataupun Oracle ataupun Siebel. Kalau UiTM ada aplikasi lain ataupun SQL Server dan contohnya, you pun boleh masukkan sebagai source of information or data. So tiga benda ni is the work IQ, komponen dalam work IQ. Lepas tu dia support with multimodal lah. So sekarang kita ada OpenAI, GPT. Actually sama dengan macam GPT daripada OpenAI. So because Microsoft kita kolaborasi dengan OpenAI dan juga Anthropic, jadi kita masukkan LM model. LM actually stand for Large Language Model. Kalau tuan-tuan puan-puan bukan daripada jurusan AI, so LLM is actually biasanya AI, term AI is actually LLM. LLM macam model lah, different model, large language model. So Microsoft pun ada tawarkan LLM yang daripada banyak organisasi, contohnya macam daripada XAI, Tesla punya company XAI, lepas tu DeepSeek contohnya. Tapi yang DeepSeek dan sebagainya bukan dalam Copilot lah, yang tu dalam Azure Foundry. So dalam Azure Foundry kita ada 1000 lebih LLM yang user boleh guna pakai kalau you nak customize your agent untuk buat sesuatu kerja. Sebab certain LLM bagus dalam certain area, tapi mungkin tak bagus dalam maybe Excel ataupun create image dalam video dan sebagainya. So biasanya kalau you nak pilih LLM, you kena tengok which LLM sesuai untuk buat kerja ni. So this is how kita guna pakai different LLM untuk buat kerja, sesuatu kerja. Okay. So bring together signal from file, email, meeting, lepas tu understand work dan sebagainya. So contoh bagus, contohnya let's say sekarang ni meeting tengah berjalan. So saya pun perlu think UiTM dah turn on recording dan transcription kan. So masa let's say dalam meeting yang sama, kalau UiTM ada Copilot, you boleh prompt Copilot, sila bantu saya untuk generate 5 quiz soalan untuk tanya para peserta dalam mesyuarat ni. So Copilot dalam meeting ni, lepas tu dia dengar semua tentang workshop ni, lepas tu dia boleh generate soalan quiz untuk tanya para peserta juga. So dia boleh macam attend part of the meeting. Dia boleh jadi secretary juga. Kita ada facilitator agent dalam Microsoft Teams. Kita pun ada interpreter agent dalam Teams juga. Artinya kalau ada peserta yang join daripada luar negara, so contohnya UiTM pun jemput presenter daripada Japan ataupun presenter daripada Jerman. Dia let's say dia orang cakap bahasa Jepun ataupun bahasa Jerman, you boleh pakai interpreter agent dalam Copilot untuk translate kepada English. So capability yang tadi saya sebut tadi is actually part of our Microsoft 365 Copilot. Okay, so Microsoft 365 Copilot actually kan kita ada dua flavor lah. Satu is free, that means Copilot chat yang semua UiTM user boleh prompt dalam masa you login kepada M365, you boleh prompt. Yang tu free kepada semua user yang ada M365. Yang kedua is actually the paid version of Copilot yang sekarang saya bentangkan. Artinya macam facilitator agent, interpreter, yang tu is a paid version of Copilot. Kita
Ada dua flavor lah dekat sini. Okay. So dia pun boleh access kepada connector. So tadi saya katakan tadi you boleh connect kepada data daripada sistem lain. So contohnya macam Oracle ataupun ServiceNow dan sebagainya. How to connect to third party is actually dengan connector. So Copilot pun boleh access kepada connector, lepas tu bring the data daripada luar kepada Copilot. Macam SAP, ServiceNow, Trello dan sebagainya. Kita ada connector yang standard established dengan Copilot. So lepas sudah establish the connector, create the connector, user boleh create agent untuk dapatkan maklumat daripada sistem dari luar. Memory. So memory is actually a custom instruction lah you apply to the agent. Custom instruction. Tadi saya cakap tentang setiap kali bagi jawapan, Copilot kena pastikan dia jawab dengan ringkas, tepat dan juga dapatkan daripada source data daripada portal yang ada reputasi yang tinggi. Bukan daripada macam social, Facebook ataupun Instagram dan sebagainya. So you kena dapatkan maklumat daripada portal yang reputasi tinggi macam Bloomberg contohnya. So you boleh customize the memory lah untuk personalize your Copilot. Lepas tu skills. Skills tu is actually basically something like predefined instruction kepada agent dan Copilot. So dalam Copilot sekarang kita dah introduce Copilot Core Work lah dalam Anthropic. Copilot Core Work. Lepas tu as a user saya boleh create my custom skill. So contohnya macam bank kan, dia ada jabatan untuk review home loan ataupun business loan dan sebagainya. Sekarang ni kalau AI belum masuk lagi, dia akan user sebagai dalam jabatan tu dia perlu review semua dokumen-dokumen yang sedia ada, dia kena bentangkan semua risiko yang ada. So you boleh create particular skill specialize kepada loan processing. So you boleh personalize predefined instruction kepada Copilot, lepas tu upload the custom skill kepada Copilot Core Work. Lepas tu Copilot Core Work boleh buat kerja sebagai loan processing agent. So yang itu is part of the skills. Lepas tu tools is actually macam Copilot Studio, you bina agent, you boleh connect. Kalau tak ada standard connector daripada Copilot, you pun boleh deploy MCP server. Kalau pernah dengar MCP, it's actually an industrial standard lah yang boleh dia macam middleman untuk connect. Let's say example lah, aplikasi tu dia tak ada connector. Lepas tu you nak bawa data tu kepada Copilot, so you deploy MCP server untuk jadi macam API untuk connect data daripada luar kepada Copilot. So selain pada MCP, kita ada banyak benda lagi macam Power Platform Connector, Topic, Power Automate dan sebagainya. Okay, so next kita masuk kepada agentic work. So agentic dalam M3 Copilot, kita ada agent yang build dalam Copilot itself. Macam tadi saya cakap tentang facilitator agent, interpreter agent dan juga agent untuk let's say PowerPoint, Word ataupun Excel. Artinya kalau you buka template PowerPoint slide untuk UiTM, lepas tu you prompt Copilot, boleh tolong isikan slide ni dengan berkisarkan maklumat daripada Word document ni. Dia boleh ground the Word document, lepas tu the agent dalam PowerPoint dia boleh bina slide berlandaskan template daripada UiTM. Lepas tu move forward, we Copilot across the core app. So bukan saja Microsoft 365, kita ada Dynamics 365 dan juga Power Platform. Power Platform artinya Power Low Code, No Code, Power Apps, Power Automate, Power BI. So yang tu is part of our Power Platform. So sebagai user, saya tak perlu switch to different tools. Saya hanya fokus kepada Microsoft tools untuk kisahkan maklumat saya daripada Copilot M365 dengan Dynamics 365. Dynamics is our ERP dan juga CRM solution dan juga Power Platform. 3 sekali dalam satu.
So kita actually move daripada assistant kepada dua. Artinya sekarang agent bukan saja boleh capai maklumat, bagi maklumat, return back information, tapi dia boleh do the work on behalf of the user. So that's where kita create Copilot in work, document creation. So kalau contohnya you ada mini mesyuarat template, lepas tu lepas meeting ni, lepas workshop ni, saya nak agent dalam Copilot in work untuk isikan semua mini mesyuarat berdasarkan meeting yang ada sekarang ni. Dia boleh dengar meeting tu, lepas tu dia akan isi kandungan dalam mesyuarat meeting, mini mesyuarat tu. Lepas tu, okay, so this last. So you boleh prompt, lepas tu Copilot akan buat kerja untuk. Okay, Copilot Excel. So Copilot Excel, dia bukan saja analyze your data, tapi dia pun boleh buat chart dan boleh buat forecast, projection dan sebagainya. Artinya, sekarang ni Copilot in Excel, dia bukan sahaja boleh understand your data dengan Python, tapi dia pun boleh create a new sheet for you. Lepas tu create formula for you dengan Python dan sebagainya. So kita sebagai user, you boleh choose sama ada you nak pakai OpenAI ataupun Anthropic dalam Excel tu. So contohnya, prepare monthly variance analysis to compare actual dengan budget. So biasanya kalau you dah pernah pakai Excel kan, you kena tahu macam mana buat formula untuk hasilkan actual versus budget. Tapi dengan Copilot, you tak perlu tahu formula, you just prompt Copilot, lepas tu Copilot buat kerja untuk anda. Copilot PowerPoint, I think the idea simple lah. Dia boleh guna pakai template yang sedia ada, lepas tu dia boleh create the PowerPoint for you. Contohnya macam ni. Transform the text from a slide into a chart. Lepas tu improve clarity dan before making any changes. Okay. Okay. The next one is Copilot in Outlook. So Copilot Outlook, dia bukan saja summarize email, dia bukan saja draft email for you, dia juga boleh create invite for you juga. Artinya, saya nak meeting dengan macam contohnya Puan Aisyah minggu depan pada hari Selasa contohnya. So dia boleh tengok schedule daripada Puan dan juga saya, lepas tu tengok masa yang sesuai untuk propose the timing untuk schedule the invite. Lepas tu you boleh draft the agenda dalam Outlook tu juga sekali. So draft an email. Yang tu draft email I think quite straightforward lah. Tapi dia boleh buat lebih daripada itu. Dia boleh create agenda, invite meeting for you dan sebagainya. So Word, Excel, PowerPoint agent. So dalam Copilot chat, you pun boleh panggil agent untuk create the work for you. Macam create a roll out process for the Java account. So PowerPoint agent, kalau tengok sini, PowerPoint agent dia tengah buat kerja. Lepas tu you select the template. Lepas tu go. Dan dia akan buat kerja tu. Lepas tu dia akan bagi slide sebelah kanan. You tengok kalau okey, you tekan open in PowerPoint dekat sini. Lepas tu PowerPoint dia actually store dalam user OneDrive. Lepas tu you boleh apply sensitivity label lah untuk label the PowerPoint. So you terus dapat PowerPoint tu dalam sekelip masa. So scheduling email conversation dalam chat. Okay, tadi saya cakap tentang macam you nak schedule a meeting. Okay. So next one is from AI assistant kepada AI Duo, Copilot Cowork. So apa perbezaan Copilot Chat dengan Copilot Cowork? So Copilot Cowork is also part of our paid Copilot version lah. Artinya yang ni consider premium version of Copilot. Okay, baru kita nampak Copilot Cowork. So kalau contohnya you nak buat multitask kerja, contohnya say example, saya nak bina a proposal dalam Microsoft Word, lepas tu transform the Word kepada PowerPoint, lepas tu schedule meeting dengan my colleague. So ada tiga kerja saya nak Copilot untuk buat untuk saya. So saya masuk kepada Copilot Cowork untuk buat tiga benda dalam masa yang sama.
So yang ni is Copilot Cowork, quite powerful. Nanti saya akan showcase lah macam mana kita boleh apply Copilot Cowork. Saya akan demo sikit. Saya akan skip ni sebab nanti saya akan demo. Okay. Human agent collaboration in teams. Okay, ada Puan Aisyah angkat tangan. Ya, Puan Aisyah. Ada sedikit soalan. Untuk yang Ya. Copilot ni, yang Ya. Copilot Cowork, ini Ya, lebih ke Cowork. dia dalam yang apa ni standard yang free pun ada ataupun dia yang Tak ada. payable punya konsep. Yang free tak ada Cowork. So Cowork hanya ada kepada user yang ada lesen Copilot. Yang kita consider yang premium version of Copilot lah, M3 Copilot. Lesen tu is macam add-on lah. Add-on kepada lesen yang sedia ada. Contohnya UiTM sekarang ada M365 A3 kan, A3. Lepas tu kena tambah add-on Copilot license kepada user tu, baru akan nampak Copilot Cowork. Dia kena tambah lesen. So consider premium version of Copilot lah. Sebab Cowork is under Anthropic. So that's where dia consider premium version lah. Yang free version dia user tak nampak Cowork. Nanti saya akan demo sikit apa yang Cowork boleh buat. Alright, okay. Thank you. Okay, so human agent collaboration. So Microsoft Teams, contohnya macam secretary nak buat mini mesyuarat, interpreter, translate different language dan sebagainya. Facilitator, dia boleh buat nota dalam real time lah, dalam meeting masih berjalan. Facilitator agent boleh buat mini mesyuarat dalam meeting yang sama. Lepas tu agent in Microsoft Teams. So kalau kita nak buat macam engaging lesson step by step di Copilot, macam review the syllabus, lepas contohnya sebagai seorang lecturer lah dalam UiTM, so saya nak plan untuk kursus saya. So first thing, I kena review my syllabus dulu. Lepas tu saya nak buat research daripada jurnal dari luar ataupun dari dalam UiTM. Lepas tu baru saya draft the outline of the lesson. Dan last kali, I create a slide. So this is macam use case lah, how we can apply Copilot to prepare research into classroom ready material dalam lesson planning. Okay, multi-modal, tadi saya dah bincang, kita ada GPT dan juga ada Anthropic. So dia akan select right model for the job based on the prompt. So dalam Copilot Studio pun ada multi-modal juga. So you boleh switch from GPT kepada Claude Anthropic dengan Copilot Studio juga. So OpenAI, Anthropic dan juga Copilot Studio. So of course Copilot Studio dia bukan hanya 2 LM. Copilot Studio boleh access kepada Foundry. Tadi saya cakap tentang Foundry kan. So Foundry ada 11,000 model macam DeepSeek, XAI dan sebagainya. Grok. So ada banyak LM dalam Copilot Studio. Berdasarkan apa yang kerja you nak agent tu untuk hasilkan. So latest OpenAI, kita ada GPT. Actually kita dah upgrade lah. From 5.4 sekarang ni kita dah masuk kepada 5.5 sekarang. The latest is 5.5. Claude kita ada 4.6. Akan masuk 4.7. Anthropic, Claude, Opus. Okay. Anthropic. Okay. Kritik dalam researcher. Apa kritik tu? Artinya masa you prompt dalam researcher agent. Okay, researcher is also consider the paid version of Copilot. The free version you tak akan nampak researcher. So masa you prompt the Copilot, dua-dua pun akan jalan sekali. OpenAI, GPT dengan Anthropic Claude dia akan jalan sekali. Lepas tu dia akan kritik sama apa output daripada GPT versus apa output daripada Claude. Lepas tu dia boleh lepas dia macam check and balance lah. Dia boleh kritik masing-masing. Lepas tu dia akan bagi rumusan apa yang sepatut user dapat tahu. So yang tu is part of the kritik lah dalam researcher. Okay. Kenapa kita ada multi-modal dalam researcher dan juga GPT? Sebab berdasarkan combine multi-modal, dia boleh hasilkan output yang lebih tepat, lebih jitu dan lebih komprehensif. So kita boleh tengok
benchmark, Draco benchmark untuk deep research quality. Dia lebih tinggi compare to kalau guna satu model saja. So agent platform, okay. So semua user boleh bina agent walaupun dia tak ada programming skill. So kita ada Microsoft Build Agent, Agent Builder, lepas tu ada custom agent built by Copilot Studio dan juga partner agent macam Jira, Asana, Workday, ServiceNow, SAP, Oracle, ataupun Salesforce dan sebagainya. Ini partner agent. Okay. So low code yang simple sekali, yang mudah sekali, kita pakai Agent Builder untuk retrieve information. So contohnya, dia boleh dapatkan maklumat khusus, lepas tu jawab soalan kepada user saja. Yang tu very simple. Sebab dia akan tap kepada dokumen dalam SharePoint, kita pakai Agent Builder. Kalau you nak agent tu macam create approval process dan sebagainya, yang tu kita kena tukar kepada Copilot Studio sebelah kanan sekali untuk buat agent tu. So artinya, you nak combine bukan saja jawab soalan, agent tu pun boleh create workflow, automatic workflow macam approval workflow ataupun nak send email dan sebagainya, kita pakailah kepada Copilot Studio untuk buat agent tu. Okay. So agent store. Agent store is actually macam you pakai Apple dengan Android kan. Dia ada Google Play Store dengan Apple App Store kan. So dalam Microsoft 365 kita ada agent store. Agent store artinya you masuk dalam agent store, you boleh open access kepada semua agent yang dalam Microsoft 365 dan juga third party yang dalam tenant masing-masing. Okay. Last kali is Agent 365, is actually control plane. Tadi saya ada bincang tentang kalau contohnya agent tu get compromised, cyber attack bukan attack user, dia attack agent. Macam mana kita nak control ataupun prevent agent tu daripada attack. So observe, govern dan secure. So kita kena guna balik strategi yang sama untuk protect users kan. Selain daripada protecting users kan, dia kena protect agent. So dia control plane for the agent. So kita platform ni kita panggil Agent 365. Mungkin yang ni pertama kali yang dengar kan. So tools ni is actually for cyber security team lah. So setiap organisasi you ada macam kita panggil SOC team, Security Operation Center, SOC. So SOC team dia akan tengok ataupun detect any signal lah yang dalam UITM network ataupun daripada devices, Windows dan sebagainya. Lepas tu any cyber attack dia akan boleh prevent, elakkan. Dia boleh elakkan oversharing, protect data loss, insider risk dan juga govern. Dia macam satu platform lah untuk secure your agent. Okay, what is oversharing, what is data loss prevention dan sebagainya. So mungkin yang ni lebih kepada SOC team lah, bukan sebagai seorang user, AI user. Okay, so sekarang ni saya akan switch lebih kepada demo untuk showcase to you apa yang saya nak kongsikan. Okay, so ni. Kejap, saya share sekali lagi. Sebab share. Share. Okay. Okay, boleh nampak. Okay, so biasanya you access kepada Copilot. Ada 3 tempat user boleh access kepada Copilot. So first thing, you open browser, you sign in kepada M365. Microsoft 365, you dah nampak new chat. So dalam new chat, you dah boleh prompt. So contohnya macam dalam prompt ni, okay, saya zoom sikit. Okay, nampak. Okay. So berdasarkan penamaan khusus UiTM Bank saya buat penyelidikan untuk mensyuarakan kursus baru berdasarkan AI, machine learning dan data AI untuk 5 tahun akan datang. Rujuk kepada info daripada KPT dan Prime Ministry di Malaysia. So masa you prompt, you boleh rojakan bahasa English, bahasa dalam masa sama. You tak perlu macam kena English saja ataupun bahasa saja. So you boleh mix. So kalau kita tengok dekat sini kan, click on this one. Saya sebagai user, saya boleh select GPT. So 5.2, 5.5 ataupun Opus Claude. Ataupun saya bagi auto saja. So auto dia akan decide for me lah apa LM yang saya boleh pakai. Yang free version hanya boleh dapat GPT saja. Ada soalan? Hello? Is it Puan Rafida? Cik Rafida? Okay.
So contoh ni prompt ni, so saya just tekan. Okay, so sekarang ni Copilot akan buat kerja. Lining things up. Okay, progress. So sekarang ni saya prompt dalam bahasa. So of course dia tengok apa prompt, I mean macam in general lah saya prompt dalam bahasa, dia akan bagi output dalam bahasa juga. Okay, so yang ni contoh pertama. So, dia akan ambil masa sedikit. Okay, so while kita tunggu prompt untuk berjalan, saya ada second contoh untuk demo dekat sini. Okay. Jadi saya switch kepada researcher dulu. Researcher. Okay, researcher. Researcher dekat sini. Okay. So my prompt is quite long jugalah, agak panjang juga. Okay, so apa yang saya nak buat dekat sini? Laksanakan analisis penelitian menyeluruh mengenai AI untuk mempercepatkan transformasi ekonomi Malaysia dan fokus kepada ekonomi digital, semiconductor dengan pembangunan bakat skill development. So saya boleh letakkan scope. Okay. Lepas tu format output, executive summary, lepas tu analisis mengikut sektor, 5 peluang strategik, risiko dan cadangan tindakan untuk UiTM jangka pendek versus jangka panjang. Fokus kepada pandangan praktikal berasaskan hasil dan selari dengan aspirasi Malaysia untuk jadi ekonomi berasaskan AI dan inovasi. So kalau sama, kalau dalam researcher, kalau saya tekan auto dekat sini, dia pun ada kritik. Kritik tu artinya GPT akan kritik Claude ataupun Claude akan kritik GPT. Model counsel is actually dia akan dua-dua jalan dalam masa sama. Lepas tu dia akan tengok apa GPT yang selari dengan output dengan Claude. Apa perbezaan output daripada GPT dengan Claude. Dia akan compare masing-masing untuk model counsel. Ataupun saya tak nak auto, saya nak Claude saja pun boleh. So saya faham anda mahukan suatu analisis begini kerana AI untuk percepatkan transformasi ekonomi. Okay. So dia akan bagi soalan seterusnya. Untuk memastikan ini benar-benar tepat dan berguna, tolong jelaskan perkara berikut. Tahap sasar, kedalaman rujukan dan juga kedudukan UiTM. Okay. So mungkin contoh ni saya nak short saja. Lepas tu, okay, so fokus kepada pembuat dasar dan juga kepimpinan universiti. Okay. So saya nak fokus kepada UiTM dasar saja. Okay, so sekarang ni researcher tu akan tengok apa dokumen yang ada dalam my SharePoint. Of course, my SharePoint dia tak ada dokumen yang berdasarkan UiTM dasar lah. So kalau form yang sama, saya bagi kepada UiTM. Lepas tu UiTM ada dokumen lah, ada dokumen yang kata policy, dasar dan sebagainya. Dia boleh kisahkan maklumat yang ada dalam dokumen dalam UiTM SharePoint. So artinya output yang daripada, kalau ada maklumat tambahan daripada knowledge lah, tadi kita panggil work IQ kan, dia akan bagi output yang lebih teliti, lebih tepat dan jitu. Okay, so balik kepada tadi saya, okay, kepada sini Copilot tadi. Okay, so tadi saya prompt dekat sini kan, berdasarkan penerapan khusus UiTM, okay, apa yang dia bagi. Okay, so you check. Oh, dia tengah, yes, masih tengah buat. Okay. Okay, biar dia buat dulu. Dia still searching. Okay. Okay, yang contoh yang nombor 3. Okay, sekarang ni saya masuk kepada core work. Okay. So macam mana saya boleh masuk kepada core work? So yang ni is actually the pay version of Copilot lah, yang premium version Copilot. So dalam agent, tadi saya kata agent store kan. So dalam agent store, so untuk user yang ada Copilot lesen, dia ada core work. So core work dia actually, kalau you
pernah pergi kepada Anthropic. Anthropic macam OpenAI lah, dia syarikat lain yang buat AI, LLM. So dalam Anthropic, you pun ada Claude Cowork juga. Tapi yang tu is directly from Anthropic lah. So kita actually collaborate dengan Anthropic. Lepas tu Microsoft bawa Claude model dalam M365. So that's why kita ada Copilot Cowork lah dalam sini. So apa yang saya nak Cowork untuk buat untuk saya? So yang ni agak panjang juga. Okay. So saya bagi contoh dekat sini. So bertindak sebagai perancang kampus Universiti Awam, analisis lokasi bandar, pakar perancang pendidikan tinggi, timbang saya untuk melalui eksplorasi untuk mengenal pasti. So this is what I want the AI to do for me lah, Cowork. Okay. So saya nak mengenal pasti prioriti bandar utama untuk jadi calon lokasi kampus baru UiTM. So sekarang ni UiTM ada cawangan dekat Shah Alam, dekat Puncak Alam dan sebagainya. So saya nak AI Copilot Cowork untuk propose to me, mengesyorkan kampus yang baru yang UiTM boleh consider lah untuk buka untuk 5 dan 10 tahun yang akan datang. So lepas tu Cowork boleh guna Azure Map untuk hasilkan peta yang cantik penulisan Malaysia dan juga apa yang dia akan hasilkan. So paparkan semua bandar utama. So lepas tu saya macam bahagikan bahagian 1, 2, 3 dan 4. So bahagian 1, peta pertubuhan bandar untuk kampus UiTM. Okey, bahagian kedua, senario what if per bandar. Okey, lepas tu bahagian ketiga, impact strategik untuk UiTM. Bahagian keempat, konteks tempatan Malaysia. So saya dah bahagikan ada few task yang Copilot Cowork perlu buat untuk saya. Lepas tu cadangan akhir, bandar yang paling disyorkan untuk kampus yang baru. Okay. So sekarang ni Cowork akan tengok my prompt first. Lepas tu dia akan tanya a few soalan lah. Baru Copilot Cowork akan buat kerja untuk saya. So proses untuk prompt Cowork dia juga ambil masa sikit, macam 10 sampai 15 minit. So of course saya dah prompt ni lebih awal, so saya boleh showcase lah apa yang saya akan bantu Encik Eric untuk membina. So dia tahu saya Encik Eric kan. Ini analisis lokasi kampus UiTM secara menyeluruh. Sebelum saya mula, dia ada soalan untuk tanya saya. Saya akan tampal kunci. So Azure Map saya perlu macam key lah untuk akses kepada Azure Map. Lepas tu fokus campus. So saya nak fokus kepada STEM. Science, Technology, Geography dan Matematik berdasarkan hub industri dan R&D berdekatan. Lepas tu full campus penuh ataupun campus satelit. So saya nak campus penuh. Submit. Lepas tu saya kena paste Azure Map. Kat sini. So sekarang ni kalau you tengok tiga contoh saya kan. Sekarang ni Copilot bukan saja macam tanya satu soalan, jawab satu soalan. Dia boleh buat multiple task dalam masa yang sama. So this is my Azure Map punya key. Dia macam crypto key lah. Lepas tu saya boleh queue. So dia boleh, Mr. Encik Eric, saya akan catat kebiasaan anda. Sila tampakkan, which saya dah tampakkan lah dekat sini. Saya akan mulakan pengumpulan data sekarang. So maybe I buka screen yang baru untuk tengok apa yang actually Copilot Cowork dah buat untuk saya. Siapa Aisyah? Dah pukul 10. Tak apa. Maybe bagi while waiting untuk yang itu, can we ada soalan di bahagian ruang chat tu. Soalan chat. Ya. Saya tak nampak Untuk chat. menyediakan minit mesyuarat oleh untuk penyediaan minit mesyuarat oleh Copilot,
bagaimana compiler boleh mengenal pasti siapa yang bercakap dalam mesyuarat tu? Jawab, ada soalan. Ya, number yang Azharuddin yang atas sekali tu. Untuk penyelidikan minit, Masya boleh ke Okey. kepada... Oh, okey. Kalau siapa yang cakap, soalan yang baik. So, kalau you join mesyuarat untuk pakai laptop yang masing-masing, kau paling akan tahu siapa yang bercakap sebab you guna laptop masing-masing. Tapi kalau dalam bilik mesyuarat yang sebenar, biasanya kita tak pakai laptop. Kita pakai macam devices lah, macam kita ada meeting rooms devices. Lepas tu macam Jabra speaker dan sebagainya. Okay. So, setiap user, pertama sekali, dia kena, so saya pergi Teams dekat sini. Teams, okay. So setiap user dia kena register user masing-masing dalam Microsoft Teams. So macam mana nak record voice masing-masing? Dia user tu kena buat sekali saja. Tekan Teams, lepas tu pergi settings. Lepas tu ada satu benda called recognition dekat sini. So recognition is your voice. So you kena cari tempat yang sunyi. Lepas tu just macam you cakap dalam mesyuarat. So you speak 30 saat dalam voice, lepas tu Teams akan recognize suara anda. Lepas tu setiap kali you join a meeting, Copilot akan dapat tahu siapa yang bercakap dalam meeting tu. So that's where how Copilot boleh recognize siapa yang actually bercakap dalam mesyuarat masing-masing. So capability ni hanya untuk apply kepada user dalam UiTM saja. So kalau you invite macam presenter daripada luar, macam Microsoft, you invite masuk UiTM, dia tak boleh recognize saya sebab saya consider orang luar lah. So kalau dalam mesyuarat tu saya perkenalkan diri saya Mr. Eric. Lepas tu kalau Copilot dapat tahu, oh saya Eric, dia akan record down lah. Saya Eric yang bercakap. Tu is how we recognize siapa yang bercakap dalam meeting tu. Okay, balik kepada cowork. Okay, so saya ada output dari sini. So saya bagi satu, apa yang UiTM, Copilot Cowork cadangkan untuk kampus yang baru. Okay, ringkasan eksekutif. Okay, so dia look at penulisan Malaysia sajalah. Johor Bahru Iskandar adalah calon yang terbaik. Tengok, terbesar sekali. So Iskandar Puteri adalah calon yang terbaik. So sebab ada, dia consider it's a big bandar lah. I mean, it's pekerja mahir pun ada. Lepas tu ada banyak data center sekarang pun ada dalam JB juga. So JB Iskandar Puteri adalah calon terbaik. Kedua, Ulim. Ulim pun ada banyak kilang kan. So ketiga, Seremban, Kuantan, Ipoh dan KB. Kenapa dia pilih JB? Infrastruktur, pengatur siap, pertumbuhan industri tempatan, persaingan industri sedia ada, migrasi belia dan tenaga kerja. Semua dah ada dekat sini. So bahagian keempat, jurusan TNT, Rizal Tanah, dia agak komprehensif kan kalau kita tengok apa Copilot Cowork boleh buat dalam, lepas tu cadangan terakhir, permintaan stamp dan sebagainya. So kalau kita balik kepada peta ni, okay, so saya boleh zoom in kepada map ni. So saya boleh pergi Johor sekarang. Iskandar Puteri. Tengok. Ini interaktif. Tengok. So I boleh macam bandar calon, pertumbuhan belia. Lepas tu infrastruktur pengangkutan. So saya boleh highlight benda-benda ni dalam JB. Lepas tu ada kampus UiTM yang sedia ada any pertindihan ke tak. So saya boleh tengok dalam map ni. Okay. Alright. So lepas tu kalau kita pindah kepada PowerPoint, tengok PowerPoint tu okey ke tak? Yang ni PowerPoint ni bukan saya yang banner, it's actually Copilot Cowork yang banner ni saya. Ringkasan eksekutif, okay, peta pertumbuhan, okay. JB highest lah, okay. Satu Puteri Iskandar, mana calon. Lepas tu dia ada bagi carta juga. Agak profesional kan. Itu dia. Alright.
Maybe I try Excel. Tengok apa yang dia bagi. So masa you prompt Copilot kan, you lepas prompt, lepas jawab semua soalan, you boleh tutup laptop, lepas tu ambil kopi balik dan dapatkan output. Sebab semua output dia akan simpan dalam OneDrive dekat sini. OneDrive. So you tak perlu duduk, lepas tu tunggu output, you boleh buat kerja lain, datang balik, tengok output. Itu dia. Tengok, dia agak teliti kan, even Excel. Kejuran 10 tahun. Perbandingan senario. Kalau ambil macam user untuk buat benda ni, agak ambil masa agak lama lah. Okay. Alright. So, itu dia. So, let me go back to here. So, I will stop sharing sekarang ni. So, saya tengok ada apa soalan yang ada. So, adakah Copilot Agent boleh integrasi dengan platform pemantau rakan sebagai Libre NMS, SolarWind untuk ingest alert log data? Okay, so kalau berkenaan tentang macam security, cyber security tools macam SolarWind ataupun Splunk, ada bank yang pakai Splunk kan, macam SIEM solution kan. So untuk tengok apa cyber security incident dan sebagainya. So biasanya tu kita bukan pakai Copilot M365 untuk buat kerja tu. So kita ada Copilot untuk security, Copilot in security. So Copilot in security dia boleh dapatkan maklumat ingest data daripada Splunk ataupun daripada SolarWind dan sebagainya. Lepas tu ingest kepada Azure Sentinel. So kita, Microsoft SIEM solution is our Azure Sentinel. Okay, so daripada maklumat data daripada SolarWind, Azure Sentinel, lepas tu maklumat daripada M365, Copilot Security akan boleh tengok semua signal-signal yang sedia ada dan boleh buat dia boleh buat detection untuk prevent any cyber security from happening lah. Any potential risiko yang ada dalam network UITM. Itu is actually kita panggil Copilot in security. It's a different product lah, bukan dalam M365 Copilot. Okay. Berapa limit attachment untuk Copilot Basic? Okay, attachment kan, kalau untuk basic, biasanya 2 sampai 3 dokumen. Sometimes it can go up to 5 dokumen untuk satu hari. So biasanya dia tengok masa. Mungkin kalau masa tu tak ada, tak ramai yang prompt, you boleh upload lebih banyak dokumen. Kalau masa tu ada banyak user yang pakai Copilot Basic, Copilot Basic akan limit dokumen yang boleh upload. So Copilot Basic pun boleh upload dokumen, cuma ada limit untuk pada satu hari. Biasanya kalau keesokan hari, you boleh upload dokumen yang lain. So masa you upload any dokumen dalam Copilot Basic, dia akan pergi kepada user OneDrive. Dia akan store dalam OneDrive masing-masing. Okay. Adakah respon co-work researcher prompt biasanya berbeza? Ya, memang berbeza. Sebab co-work researcher dia buat benda yang berlainan. Dia output tu berbeza. Lepas tu dia punya LM pun berbeza juga. So maybe I quickly show you. Tadi researcher I belum share output researcher kan. Okay, tadi saya buat researcher. So saya ada satu dia agak panjang juga lah. Penjajaran strategik Malaysia, risiko pertimbangan cadangan tindakan untuk UITM, jangka pendek, jangka panjang dan sebagainya. So lepas saya ada output daripada researcher, so saya boleh output kepada output ni kepada Word ataupun PowerPoint. So I can convert to Word. Lepas tu from Word I can ataupun I directly convert to PowerPoint. So memang saya dah convert benda ni dalam PowerPoint. Maybe let me show you daripada output daripada researcher. Okay. So AI sebagai pemangkit transformasi ekonomi Malaysia. PowerPoint ni agak bagus juga. Sektor utama prima. So yang ni is actually researcher yang buat. Tadi Copilot cover. Yang ni researcher. 5 peluang strategik untuk UITM, pelan tindakan UITM jangka pendek dan jangka panjang. Okay.
Okay. Okay. I think I dah address semua soalan yang ada dah. Question ke? Saya dah jawab semua soalan Ya. betul. Ya. Okey, saya rasa itu saja kot. Saya ucapkan terima Itu saja kasih. pertanyaan Terima hari kasih ni. banyak kepada Mr. Eric atas ilmu dan kongsian yang penuh dinamik tadi. Diharap para peserta dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang dikongsikan untuk jadikan sebagai panduan dan rujukan pada masa yang akan datang. So, sedikit maklumat kepada para peserta sekalian. Pengajar infrastruktur webinar UiTM 26 pada tahun ini disusun berdasarkan konsep Journey of Artificial Intelligence, iaitu satu siri perkongsian dirangka secara berperingkat agar peserta dapat memahami dan menguasai penggunaan AI dengan lebih tersusun, praktikal dan berkesan dari pengenalan kepada pengaplikasian. Jadi siri webinar ini dimulakan dengan pengenalan asas mengenai AI bagi memberi kefahaman tentang konsep fungsi kepentingan dalam kehidupan serta dunia pekerjaan masa kini. Seterusnya, peserta turut didedahkan kepada aspek penggunaan AI secara beretika dan bertanggungjawab sebelum meneroka bagaimana teknologi ini boleh dimanfaatkan dalam pelajaran tugasan harian dan peningkatan produktiviti kerja. Bagi siri yang akan datang, pihak bahagian digital UCS akan membawakan webinar bertajuk Canva AI Magic yang memperkenalkan penggunaan ciri-ciri AI dalam Canva bagi memudahkan penghasilan reka bentuk kreatif secara pantas dan menarik. Peserta akan didedahkan kepada fungsi AI seperti penjanaan reka bentuk, pengedit imej, penghasilan kandungan serta pembentangan automatik tanpa memerlukan kemahiran serta reka bentuk tinggi. Oleh itu, para peserta yang berada di atas talian pada hari ini dijemput untuk terus mengikuti siri-siri webinar anjuran bahagian digital UCS agar dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran, kefahaman berkaitan AI, teknologi AI selari dengan perubahan transformasi digital semasa. Okey, saya rasa soalan ada, mungkin ada lagi soalan-soalan yang ni. Terakhir kita bagi satu last open sebelum kita buat sesi penutupan. Kalau ada? Okey, nampaknya macam tak ada dah. Wan Azira angkat tangan. Okey, kita silakan. Silakan Wan. Anyone? You dalam mute. Boleh unmute. Oh, mungkin dia dah jatuh tangan. Ya. Okay, tak apa. Alright. Terima kasih Puan Aisyah dan juga UiTM kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi berkenaan AI dan Copilot. Berharap sesi ini bermanfaat untuk UiTM. Okey, Barisan Jawatan juga di program infrastruktur webinar UCS 26 siri 4 26 ingin ucapkan sekalung penghargaan dan terima kasih kepada penceramah Mr. Eric dan para peserta yang terdiri dari warga UiTM yang sudi hadir secara dalam talian pada hari ini. Slide pembentangan akan dikongsi di dalam web infrastruktur webinar UiTM 26 di URL ifw.uitm.edu.my. Okey, sebelum tu saya minta untuk para hadirin untuk membuka kamera untuk kita bergambar. Tapi sebelum tu juga kita maklumkan bahawa urusan akan kongsikan QR code untuk kehadiran di ruang chat. Jadi dalam masa dibuka selama 15 minit. So saya diminta juga untuk tidak mengkongsikan bonus subsidi ataupun hadiah ini kepada orang yang tidak menghadiri program webinar. Tidak ya. Kita minta para peserta semua buka kamera. Okey. Sekejap ya. Okey, on the count. Okey. Okey, satu. Satu, dua, tiga. Sekejap.
Okey. Sekejap sekali lagi. Menekan. Okey. 1, 2, 3. Okey. Terima kasih semua. Okey. Sebentar ya. Terima kasih Kita dah, semua. kejap dia ada Boleh? tekan sini. Sekejap ya. Link kehadiran. Sekejap. Terima kasih Puan Aisyah dengan Encik Zam. Ya, terima kasih. Saya minta diri dulu. Baik, terima InsyaAllah. kasih. Terima kasih. Bye. Bye semua. Bye. Thank you. Link.